Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hmm, tak mana pun pagi ni Kita relax-relax lah, santai-santai je. Siap makan apa ni? Saya Ain, boleh panggil Kak Ain je. Sebabnya kita pun tak tinggal banyak kan rumah kita. Sikit je. Okay, lepas tu saya akan ajar korang ni. Tak ingat. Bukan semua ke Kelantan. Tersalah kes Kelantan pulak dah. Okay. Um, hari ni kita akan buat kelas untuk prinsip account. Untuk form 5, tajuk form 5, bab 1. Okay. Lepas tu, naling. Dah tak lama pun. Okay, bab ni, ya tak payah pun benar. Dia tak, tak payah lah. Kebanyakan bab account lagi payah. Macam bab 2 dia kata 5 payah. Bab 2 ke bab 3. Kalau dia kata lengkap tu. Kalau tu payah. Kalau bab ni mudah. Kita boleh score. Okay. So kita nak mula dah. Macam ramai lagi ni. Kita tunggu lagi boleh? Tunggu dulu dah. Saya pernah tak di mana ni. Nak buat ni. Boleh balik ke Anja deh. Korang ni nama ke apa? Boleh pagi ni memang tak ada semangat mana ke? Macam kan nak. Macam mana kita nak bagi kita bersemangat di pagi hari? Suara saya jelas tak? Korang komen lah. Saya boleh baca lah. Jelas, okay. Terima kasih bagi respon. Saya cerita pasal diri saya dulu lah deh. Apa Kenapa Saya ni saya ni tak biasa mana nak bercakap dalam bahasa Melayu tu. Saya kena lama sikit. Dia macam lambat sikit. Macam kecil BI pula lambat sikit. Jadi kalau macam saya terus cakap Kelantan sikit boleh ke? Korang faham tak? Okey, faham. Kalau nak buka kamera ke boleh? Tak ada masalah. Saya lagi selesa sebenarnya daripada tengok nama-nama gini je. Okey. Sudah ramai. Malu. Tak apa. Saya pun macam malu sebenarnya. Ni first time saya buat Google Meet, saya buka kamera. Okey. So kita dah boleh mula ke? So kita nak tunggu lagi kawan-kawan awak yang lain. Lah macam tak full ke? Sebab saya buat pakai phone je ni. Tapi saya macam tak tahu ni nak perbentangan dia ni. Mungkin sekejap saya nak Okay, kita mula. Okay, sebelum kita mula kita baca doa dulu boleh? Sekejap, masa tak akan. Sudah. Betul. Hello? Kita dah berdah. Okay. Okay, sebelum kita mula kita baca doa dulu dah. Baca sendiri-sendiri je lah. Okay.
Kita tengok. Nak pun macam tak tahu kenapa nak kecek ni. Tu sokong mungkin ni. Okay. Kan pula nak buat kod ni. Korang saya minta maaf ya saya. Aduh. Ni share screen. Macam ni. Okay. Okay, jadi tak? Oh, jadi guys. Dapat apa ya? Cik tepinya ni. Okay. Dia memang satu je aku boleh macam kecil je. Nampak tak? Cikgu kelas pukul berapa habis? Saya rasa kejap je ni. Saya nak buat sekejap je. Janganlah panggil cikgu, saya macam tak biasa lagi. Panggil Kak je. Dalam pukul 9:30 kita end boleh tak? Bila siap ni, meta je. Saya hanya memulakan masa korang sekejap saja. Okey cikgu. Okay, baru dengar suara. Okay. Okay, hari ni kita nak belajar bab 1. Bab 1 tingkatan 5. Ada tingkatan 5 kat sini? Mesti ada. Saya cikgu. Ramai tingkatan 5. Okay. Cikgu. Malunya. Okay. Bab 1 ni tajuk dia analisis dan tafsiran penyata kewangan untuk membuat keputusan. Okay, daripada tajuk dia ni kita pergi header. Kita untuk marilah saya nak tergen ni. Syakif ni. Okay. Daripada tajuk dia ni kita tahu dalam akaun kita kena buat analisis untuk kita dapatkan sesuatu keputusan tu. Sama ada perniagaan tu boleh go ke tak boleh. Lepas tu kalau yang nego ada untung ke tak ada untung. Gitu. Oh Faham tak? gitu. Faham Macam cikgu. tu. Okay. Okay, baik. Malu je. Syakif ni sangat membantulah. Saya malu je tak malu dah. Okay. Saya nak semangat ke cikgu. Okay. Tujuan Semangat. analisis. Semangat untuk belajar. Okay, bagus. Okay, tujuan analisis yang pertama tu ialah membantu pihak pengurusan menilai prestasi perniagaan. Okay, maksud saya cakap tadi, daripada tajuk dia kita tahu kita nak bantu pihak-pihak atasan. Contohnya, pihak pengurusan ni contohnya macam masa CEO syarikat, gitu. Hak besar-besar tu. Dia nak menilai prestasi perniagaan kita tu. Perniagaan kita tu boleh go ke tak boleh go. Okay, lepas tu yang kedua, dia kata untuk membantu pihak luar membuat keputusan mengenai kemudahan kredit. Maksudnya, pihak luar ni siapa? Siapa tahu pihak luar ni apa? Syakif dah rasa bawa tutup mic kot. Negara luar ke cikgu? Okay, pihak luar ni siapa tahu? Syarikat lain kot. Bank, Negara betul. luar ke cikgu? Maksudnya orang lain, orang luar daripada perniagaan. Bank, pelanggan, firma-firma lain tu, itulah yang dipanggil pihak luar. Okay, kemudahan kredit ni maksudnya apa? Kemudahan kredit ni contohnya dengan bank kan. Bank nak bagi kita hutang tu, perniagaan kita hutang tu, dia kena tengok dulu prestasi kedai kita tu macam mana. Gitu. Kalau contoh sebagai contoh, perniagaan kita ni tak laku. Kalau kita berniaga, kita dapat sikit je keuntungan. Bank nak bagi tak kita punya berhutang? Dia tak bagilah. Dia tak bagilah sebabnya kita ni kekurangan keuntungan. Kita kurang duit untuk kita bayar hutang nanti lagu mana? Gitu. Macam tu. Yang ketiga ialah membantu pihak pelabur membuat keputusan. Membantu pihak pelabur membuat keputusan ni maksudnya gini. Contoh dalam syarikat besar, kita ada pelabur kan? Kita ada lakukan pelaburan, betul tak? Okay. Daripada pelaburan ni, dalam sesuatu syarikat tu cuma saya ada syarikat. Lepas tu korang-korang semua ni nak melabur di syarikat saya. Jadi bila korang nak melabur tu, korang kena tengok dulu. Kalau kita melabur ni, adakah kita akan dapat keuntungan daripada perniagaan ni? Gitu. Maksudnya gitu.
Okay, faham? Setakat ni faham tak? Jelas tak? Okay, kalau macam tak kurang faham ke kan, cara saya explain macam complicated sangat ke, boleh komen saya baca je komen korang ni. Okay? Okay. Okay, dalam bab ni, kita kira mengenai, kita kira tu macam skala macam biasanya. Aduh, susah lah kena cakap ni. Okay, biasanya kita kira account untuk dapat jumlah sesuatu RM tu berapa kan. Okay, kalau ni dia tak kira gitu. Ni kira jenis, dia ada jenis nisbah. Nisbah tu macam biasalah, 2 nisbah hot titik-titik ni macam mana Sekejap. Okay, tapi korang mesti dah tahu kan. Macam 2 nisbah 1. Macam ni. Okay, macam tu lah. Aduh, tak erti nak delete pula tu. Ni. Okay, macam tu. Okay, saya dah pandai. Saya dah boleh bawa ni. Okay, jenis nisbah tu gitulah. Nisbah tu kira gitu. Tapi tak semua. Ada daripada sini kita ada 3 nisbah ni. Nisbah keberuntungan, nisbah kecairan dan nisbah kecekapan ni. Dia lain-lain peranan dia. Peranan dia ada masing-masing. Masing-masing peranan dia. Okay. Sudahlah. Kan nak kona mula ni. Sudah lampau tak boleh nak kona ni. Gananya. Gimana ni? Sudah. Bentar Bentar Okay. Okay, gitu. Ya Allah, subhanallah. Apa saya lagi ni? Okay, mula-mula kita pergi dekat nisbah keberuntungan dulu. Nisbah keberuntungan ni ialah untuk mengukur keberkesanan aktiviti firma dalam menjana keuntungan. Okay, nama lagi nisbah keberuntungan. Untung tu ialah untuk tahu kedai kita ni boleh jadi kaya tak kalau kita niaga. Kita ni ada hutang ke tak kalau kita niaga. Gitu. Mengukur keberkesanan aktiviti firma dalam menjana keuntungan. Dia nak tahu untung kita ni setakat mana. Gitu. Dia mudah je nampak ni. Sebab tu semasa. Tapi korang kena ingat formula je. Okay. Dia banyak formula. Kalau bab ni dia banyak formula. Tak erti dah lah kan. Kita pula. Okay, macam yang pertama ni. Kita ada tokohkan. Okay, hak pertama ni kita ada tokohkan. Tokohkan ni cara nak kira ialah untuk cikgu ada tips tak macam mana nak ingat semua formula. Ada? Okay, di akhir ni saya bagi. Ada ke? Tak ada benar. Tapi kita iklan sekejap. Tapi kalau nak mudah ingat kan. Gini, kalau zaman saya study dulu, masa saya form 5 kan, saya pun payah juga nak ingat ni sebabnya masa cikgu ajar bab ni, saya tak ada kat sekolah. Masa cikgu ajar bab ni. Jadi saya tak tahu ke apa. Jadi bab ni saya study sendiri. Lepas tu mula-mula saya macam terkejut sebabnya banyak sangat-sangat formula ya. Kita tak boleh sebagai masa payah ni nak ingat macam gitu. Lepas tu kita buat satu nota lipat tu. Tahu pandai tak buat? Kita ambil kertas A4 ke kertas segi 4 tu kan. Masa kita lipat 2. Kita buat benda tu biar jadi kecil. Biar mudah kita nak bawa. Okay. Lepas tu kita pun tulis sosok formula dia. Gapa gitu. Jadinya ke mana-mana kita pergi, kertas tu ada sokmo dengan kita. Macam tu. Jadinya kita jadi mudah lah nak ingat. Gitu. Sebab kita baca sokmo dah. Gitu. Macam tu lah. Okay. Tokohkan ni untung kasar per kos jualan darab 100%. Okay. Okay. Untung kasar ni daripada mana nak dapat untung kasar ni? Belajar dah ke Apur kan? Apur PKK tu. Okay. Apur tu kita mulakan dengan jualan, betul tak? Jualan, lepas tu tolak pelanggan jualan, dapat jualan bersih kan? Okay. Lepas tu okay. Lepas tu kita ada kos jualan. Dalam kos jualan tu kita ada pasal belian, kan, apa semua kan. Okay, macam tu. Lepas tu, kita ingat tak kita ada tulis untung kasar situ?
Itulah dipanggil untung kasar. Nanti kalau kita buat soalan gini, untung kasar tu kita kena letak kat sini. Okay? Okay. Lepas tu, apa nama lain bagi tokokan? I dah lupa tapi ada. Memang ada. Nama dia apa dia? Sekejap. Apa? Apa guys nama dia? Oh, salah. Mana? Where? Okay, ni. Ni. Peratus untuk kasar atas kos jualan. Okay, apa kata kalau kita ikut sini sah? Okay. Sebabnya sini yang mudah, ya ada dua-dua nama. Kalau saya susah sikit nak ingat hok panjang tu. Peratus untuk kasar atas kos jualan tu. Tapi dia mudah. Tapi kalau untuk ngapa formula dia mudah. Masih korang tengok peratus untung kasar atas kos jualan. Untung kasar di atas kos jualan. Gitu. Formula dia pun sama macam tu. Okay. Kalau tokokannya dia susah sikit. Tapi perkataan dia mudah. Gitu. Okay. Lepas tu yang kedua, kita ada formula peratus untung kasar atas jualan, iaitu margin untung kasar. Peratus untung kasar atas jualan ni kita ingat untung kasar di atas jualan. Untung kasar, lepas tu per jualan, darab 100. Okay, macam tu. Sebab apa kalau macam kita nak ingat, kena darab 100 kan? Macam kena darab 100 kan? Kena darab 100 kan? Kita ingat nama dia ada peratus. Maksudnya kalau ada peratus, kita kena darab dengan 100 lah. Gitu. Okay, lepas tu yang ketiga, kita ada peratus untung bersih atas jualan. Peratus untung bersih atas jualan ni pula untung bersih di atas jualan. Faham tak? Setakat ni faham tak? Takut lah. Takut korang tak faham. Faham Okay, yakin Okay. Okay, nampaknya semua faham setakat ni. Bagus. Okay. Sebab dia macam formula je. Dia macam formula je abang ni. Korang lari lah setara mana pun. Memang formula je banyak. Okay, lepas tu yang terakhir bagi nisbah keberuntungan ni ialah pulangan atas modal. Pulangan atas modal ni formula dia untung bersih per modal awal darab 100%. Okay, gitulah. Korang tulis tak tu? Tulis tak? Buatlah cara saya ajar tu. Buat nota lipat tu. Okay. Lepas tu yang kedua ialah nisbah kecairan. Nisbah kecairan ni pula, okay, kita bagi ke sini mula. Ya Allah. Okay, nisbah kecairan ni pula ialah untuk mengukur keupayaan perniagaan dalam membuat pembayaran kepada pihak lain seperti bank dan pembekal. Inilah saya maksudkan dengan hutang tu. Dia macam kalau kita nak berhutang, kalau macam kita pergi kat bank kan, bank saya nak buat pinjaman macam tu. Bank tak mudah-mudah untuk bagi kita pinjaman, gitu je. 50,000 kita nak 50,000 kita tak mudah gitu. Dia akan tengok dulu perniagaan kita ni mampu kau untuk bayar hutang tu. Banyak kau ada untung kita dapat untuk kita bayar hutang dia. Gitu. Betul lah kebanyakan, bukanlah, tapi kebanyakan perniagaan hot bankrupt sebabnya hutang, sebabkan hutang. Gitu. Lepas tu yang kedua ialah untuk menunjukkan keadaan mampu bayar sesuatu perniagaan. Sama je lah. Maksudnya sama je. Nisbah kecairan ni dia berkaitan dengan hutang. Kalau nisbah keberuntungan tadi dia berkaitan dengan untung. Kalau nisbah kecairan dia berkaitan dengan hutang. Ingat gitu je. Okay. Lepas tu guys, ni formula dia. Dalam nisbah kecairan ni kita ada dua formula sah. Okay, dalam formula, gini. Kalau nisbah keberuntungan, korang ingat ada peratus. Gitu. Kalau nisbah keberuntungan, dia peratus. Kalau nisbah kecairan, dia dalam bentuk nisbah. Macam kita tengok kan, formula yang pertama ni, iaitu nisbah semasa. Nisbah semasa ni kita ingat, kita ada dua jenis hak semasa kan. Kalau macam kita PKK, kita ada aset bukan semasa, aset semasa, liability semasa, equity pemilik dan liability bukan semasa. Betul tak? Okay. Jadi dia kata nisbah semasa. Jadi kita ambil hak semasa lah. Aset semasa dengan liability semasa. Tapi kita kena ingat dia ada per. Kita kena bahagi. Aset semasa bahagi. Allah, kapian ni? Alah.
Ya Allah, betah ada ikut. Aset semasa bahagi liability semasa. Okay, macam tu. Faham? Setakat ni korang faham ke tak? Kau macam cepat sangat. Faham molek. Okay. Suka cari faham. Okay. Nanti saya buat kelas sejarah, korang jangan masuk Sebab sebenarnya saya lebih kepada sejarah sebenarnya. Kalau macam yang ni boleh. Tapi saya kena depan-depan. Kalau gajar sejarah aja. Esok pagi masuk kelas saya. Sama juga timing macam hari ni. Korang panggil lah kawan-kawan saya. Saya jadi ke sejarah. Yang pula dah, okay, Bob. Kita kan habis awal kelas kita hari ni, betul tak? Okay. Habis awal korang boleh tidur awal, betul tak? Okay. Lepas tu, kita ada formula yang kedua berkaitan dengan nisbah ujian asid. Nisbah ujian asid ni, dia untuk tahu ke apa dia? Saya lupa. Nanti next class saya bagi tahu. Dia nak ayat ke apa. Tapi dia ada function dia, nisbah ujian asid ni. Saya tak ingat. Okay. Formula dia, aset semasa tolak inventory akhir per liability semasa. Okay. Kalau kita nak ingat dua ni dia mudah je kan nak ingat formula dua ni. Sebabnya kalau nisbah semasa, kita kena ingat semasa. Aset semasa per liability semasa. Kalau nisbah ujian asid ni, kita ingat gini. Kita anggapkan inventory akhir tu sebagai asid. Dia macam cerita untuk kita ingat sesuatu formula tu. Gitulah, memang gitu pun. Cara untuk kita menghafal yang sebenar, kita ingat sesuatu perkara tu macam sebuah komik ke, cerita ke, gitu. Okay, nisbah ujian asid ni, okay, macam kita nisbah ujian asid ni, kita ingat mula nisbah semasa. Nisbah semasa ada aset semasa per liability semasa. Okay, lepas tu kita macam, tapi asid tu inventory akhir. Jadinya, untuk kita tolak asid tu, inventory akhir tu dari apa? Okay, inventory akhir tu kan dekat dalam aset semasa, kalau dalam PKK. Betul tak? Betul Okay. Inventory akhir tu di dalam aset semasa. Jadi, bila inventory akhir tu, jadi gitu nak. Okay, jadi bila kita nak tolak aset tu, kita kena tolak inventory akhir. Okay, faham setakat ni? Okay, gitu. Mudah kan? Okay. Sebab korang kena ingat formula sahaja. Okay, next. Kita pergi ke nisbah yang terakhir. Nisbah yang terakhir ni ialah nisbah kecekapan. Nisbah kecekapan ni mengukur kecekapan firma dalam mengurus inventory. Mengukur keupayaan mengutip hutang dan membayar hutang. Okey. Nisbah kecekapan ni kita ingat cepat ke tak cepat? Cekap ni maksudnya apa? Cekap ni maksudnya cepat, tangkas, gitu. Jadinya nisbah kecekapan ni, buat apa kita kena kira nisbah kecekapan? Sebab kita nak tahu, ia ambil masa berapa lama untuk ia bayar hutang, ia ambil masa berapa lama untuk ia top up inventory dia, gitu. Faham? Okay, nisbah kecekapan gitu. Jadilah ni, kita sudah belajar tiga-tiga nisbah dah kan? Bukanlah, ni tak habis lagi. Tapi saya nak recap mula tadi. Sebab saya takut korang tak ingat. Gitu. Nisbah yang pertama tadi ialah nisbah keberuntungan. Untung. Untuk kita tahu untung. Untuk kita tahu jauh mana kita boleh untung. Okay. Kalau nisbah kecekapan. Nisbah kecairan. Nisbah kecairan ni berkaitan dengan hutang. Gitu. Nisbah kecekapan ni pula untuk ia tahu kita ni cepat ke tak. Untuk kita bayar hutang, untuk kita top up inventory kita. Gitu. Kita ni sebuah perniagaan yang tangkas ataupun lembab. Macam tu. Faham anak-anak? Okay, next kita tengok formula dia pula. Dalam ni kita ada tiga je benar. Inventory purata ni sebenarnya dia formula, tapi dia macam mudah je untuk kita ingat. Macam kalau kita nak kira purata dalam map pun gini kena bagi dua Macam purata pun kat mana kena bagi dua. Okay, kita pergi yang A dulu. Formula yang pertama iaitu kadar pusing ganti inventory. Kadar pusing ganti inventory ni nama lagi kadar pusing ganti. Pusing ganti, berapa lama kita boleh top up inventory kita. Kita ambil masa berapa lama untuk kita top up.
bila inventory kita habis tu, maksudnya macam gini lah. Macam korang top up banyak kan inventory. Contoh macam 5,000. Nak nego ke apa ni? Kita nego pembaris lah deh. Kita nego pembaris. 5,000 kita buat. Okay, lepas tu pelanggan ramai mai beli. Bila ramai mai beli, inventory kita berkurang tak? Berkurang lah kan? Okay. Jadi bila ia berkurang, kalau kau cepat berkurang, kau molek. Gitu. Macam tu. Jadinya untuk ini, kalau contoh kita dapat jawapan dia sebanyak 295. Molek tak? Molek tak? Macam gitu. Kalau macam kau sikit hari, kau molek. Kau banyak hari, kau tak molek. Gitu. Okay. Yang pertama, formula yang ni, inventory purata per kos jualan. Kos jualan tu, kita buat dekat Apple tu. Kita buat dekat Apple tu. Kan, inventory awal, belian, tolak pelanggan belian, belian bersih, auto. Lepas tu tambah Gapira Audi. Tambah Audi. Lepas tu yang gitu-gitulah dipanggil kos jualan tu. Okay, inventory purata tu formula tadi. Ni, inventory awal tolak inventory akhir per 2. Okay. Macam gitu juga dengan purata mat. Kalau purata mat, banyak tolak sikit per 2. Okay. Banyak tolak sikit. Jalan lah. Lepas tu, yang kedua ialah tempoh kutipan hutang. Tempoh kutipan hutang ni, tempoh kutipan hutang ni, kita nak tahu, kita ni mudah ke kita nak kutip hutang. Okay, kita nak kutip hutang lah ke? Orang nak bayar hutang. Kita ni mudah ke orang nak bayar hutang? Gitu. Kita memulakan berapa lama tempoh untuk hutang tu ada kat tangan kita. British tu ada tangan kita. Pehel tak ni? Ni macam tu sikit. Tapi pehel je ke? Dia macam yang nak mengukur kita ni memulakan masa berapa lama untuk orang bayar hutang kita. Kita ni mudah ke orang nak bayar hutang ke kita. Kita pun mudah ke nak kutip hutang orang. Gitu. Okay, formula dia akaun bulan terima per jualan kredit darab 365. 365 ni hari lah. 365 ni hari. Okay. Okay, jadi kalau dalam nisbah keberuntungan dia apa? Peratus. Kalau nisbah kecairan dia nisbah. Kalau nisbah kecekapan dia hari. Okay, ingat macam tu sahaja. Okay. Okay, lepas tu kalau berkaitan dengan hutang ni, kita berkaitan dengan hutang ni, tambah lagi kutipan hutang. Bila kutipan hutang, kita nak kutip hutang orang. Bila kita nak kutip hutang orang, orang lah hutang dengan kita. Tak kira lah kita hutang dengan orang nak kutip hutang kita. Gitu. Jadinya orang hutang dengan kita tu ABT. ABT apa jualan kredit? Apa bukan jualan biasa? Apa bukan jualan tunai tambah jualan kredit? Bukan jumlah jualan yang sebenar. Sebab kita ABT. ABT ni kukuk mana pun jualan kredit je akan ada. Gitu. Sebabnya kalau tunai biasanya orang akan bayar cash. Kalau tunai biasanya orang akan bayar lalu. Ya ke jadi akaun terima, bukan akaun belum terima. Biasanya kalau akaun belum terima ni dia ialah jualan kredit macam tu. Faham tak? Setakat ni korang faham tak? Komen lah. Boring lah korang tak komen. Faham? Okay. Okay, lepas tu yang ketiga ialah tempoh pembayaran hutang. Tempoh pembayaran hutang ni ia berkaitan dengan ABB pula. Tempoh kita nak bayar hutang tu berapa lama? Kita ni senang ke nak bayar hutang? Penangkat kita ni mudah ke nak bayar hutang? Gitu. Kalau berkaitan dengan bayar hutang ni, kita ada ABB dan belian kredit. ABB, lepas tu belian kredit. Super ABB ni pun super je dengan ABT. Dia akan berkaitan dengan kredit je. Dengan belian kredit, jualan kredit, macam tu. Okay, jadi formula ya, akaun belum bayar, bahagi belian kredit dah 3 dah 5. Okay, gitu. Saya tak serta banyak-banyak pun benar. Okay, thank you. Okay, thank you tu. Macam mana? Okay, ni saya edit sendiri tau. Saya tak serta banyak-banyak benar sebab akaun ni dia macam dia tak boleh terkait banyak-banyak. Dia kena ngira. Gitu. Dia kena, sebab kebanyakan daripada kita ni menggunakan otak mengira.
Biasanya kalau masih dengar-dengar gini macam ngantuk Okay. Lepas tu kita pergi ke... mana Mana nak kat sini? Not now. Saya dah buat soalan dah ni. Kita nak buat tak? Dia kena saling dengan latihan ke cikgu? Kena sekali dengan latihan. Account gitulah ke. Time saya SPM dulu pun, saya tak boleh kalau cikgu kecek lama-lama depan. Saya mudah mengantuk. Padahal kita juga tidur sebenarnya tapi kita tak boleh. Kita kena ngigo. Buat apa ni? Tiba-tiba ngelag. Okey tak? Ngelag tak? Okey, jom kita buat. Jom kita buat soalan. Macam mana ni? Ya Allah, penat macam ni korang. Ni macam Nana gitu. Okey, jom kita kira Okey. Ini kau nampak tak soalan je? Nampak tak? Kita nak tunjuk soalan lah dulu dah. Nampak tak? Okey, macam tu. Nampak tak tu? Saya takutlah korang tak nampak sebabnya tak ada dalam PDF tu. Saya tak masuk pun. Ni saya cari pakai tadi. Tiba-tiba saya cari sebabnya macam kena ada soalan ni. Saya tak faham. Nampak je cikgu kami akan share link untuk latihan ini selepas kelas. Okey. Okey, kita rehat dulu nak? Sebab kita pun kita rehat dulu. Susah juga account Dia tak susah. Dia susah lah juga benarnya. Dia susah juga. Tapi dia tak susah dengan science stream. Ni cikgu guna buku pelangi analisis ke. Saya ambil daripada grup account SPM Matik tu. Masa saya tengok daripada grup tu lah. Time saya study dulu pun sebenarnya join grup-grup study gitulah macam korang. Tapi saya tak rajin untuk join kelas pagi-pagi gini. Baguslah sebenarnya. Ya Allah, semoga korang straight A lah. Sebab korang sangat rajin. Dah lah masa lagi lama Tapi bagus mula awal. Amin. Amin. Semoga straight A lah belakang. Korang pun kena doakan saya tau. Result saya nak tupik tau. Okay, jom kita buat. Macam buah lah. Korang pun tak komen. Tak nak cakap, apa ni? Ya Allah, tak boleh. Apa dia orang call ni? Okay. Jom kita kira. Okay. Mula-mula kita nak kira. Dia suruh kita kira nisbah-nisbah yang berikut untuk LOL. LOL Enterprise. Okay, mula-mula dia nak suruh kita kira tokokan. Soalan dia kan ni. Tokokan kan dia dah bagi tu. Dah saya tak kalkulator ni. Mata saya ambil kalkulator sekejap. Kalkulator strip mana? Korang jawab sendirilah boleh tak? Tapi kalau korang tak faham, korang cakap lah. Bentar Sebentar, saya hilang dari radar sekejap.
Kalau saya tak boleh lah. Sebab kereta saya hilang. Sinilah nanti saya share je soalan tu, korang buat boleh tak? Tapi korang kena buat lah. Korang janji kena buat. Kereta saya hilang ni. Sebab lepas SPM tu saya rasa macam saya dah hilang semua benda. Boleh. Nanti saya share, korang kena buat janji. Janji dulu. Okay, janji. Okay. Okay, buat bagus. Lepas tu kita lama lagi ni pernah masa kita. Kita nak buat apa ni? Kita recap mula boleh tak? Oh, tadi. Boleh tak kalau saya nak recap balik? Korang ingat lagi ke tak? Recap mula kan? Okay. Kita ada berapa jenis nisbah. Tapi saya tak usah jawab. Saya nak korang jawab. Korang kena nanti kalau macam orang first, dia akan dapat hadiah sebagai hadiah nanti. Okay. Berapa jenis nisbah kita ada? Ada 3. Okay. Betul. Sabrina Iman. Nombor 1. Okay. Nisbah yang pertama nisbah apa? Okay, Vels nombor 1. Okay. Aimi Razman bagus dia memang jawab seumur. Tapi dia tak nombor 1 lagi. Kita ada kalau nisbah keberuntungan, apa kita nak tahu? Apa benda kita nak tahu? Apa kita nak uji? Apa? Kita untung, okay. Aimi Razman adalah nombor 1. Okay, macam tu lah, okay. Macam tu fun lah kelas saya. Fun tak korang kelas saya ni? Tapi korang mengantuk, korang buka lah kamera, saya nak tengok. Okay, nisbah keberuntungan ni kita nak tahu untung. Nama lagi keberuntungan, untung. Jadi kita tak boleh buka ada atas motor. Allah bagusnya straight A ni, straight A ni. Dah atas motor pun, join kelas, bagus. Okay, nisbah keberuntungan ni berkaitan dengan untung. Kita nak tahu untung perniagaan itu setakat mana gitu. Lepas tu formula dia ada berapa? Formula dia tadi ada 4, betul. Ada 4. Yang pertama ialah kita nak ingat hak kan ni, hak pendek ke hak panjang? Kalau hak panjang, untung kasar atas kos jualan. Kalau pendek tokokan gitu. Lalu nisbah keberuntungan ni dia peratus. Nisbah keberuntungan kalau untung peratus. Kalau untung peratus. Ha gitu. Yang kedua kita ada kecairan. Nisbah kecairan ni kita ada 2 je kan. Paling sikit formula yang kita ada 2. Nisbah kecairan ni berkaitan dengan hutang. Berkaitan dengan hutang. Hutang ni dia jawapan dia nanti dalam bentuk nisbah. 2 nisbah 1, 1 nisbah 2. Gitu. Macam tu. Kalau kecekapan ni pula, dia nak tengok kita ni cekap ke tak. Perniagaan kita ni cekap ke tak. Tangkas ke tak. Untuk kita top up inventory kita, untuk kita bayar hutang. Gitu. Lepas tu jawapan dia pula nanti dalam hari. Macam tu. Aduh. Korang ada soalan tak? Korang tanyalah soalan apa-apa. Kita macam, kalau macam tak berkaitan dengan tajuk ni, tak berkaitan dengan akaun pun tak apa. Tanya je apa-apa. Sementara kita tunggu kelas ni habis kita tanyalah dulu. Ni sesi soal jawab. Macam mana nak dapat markah penuh untuk tajuk ni? Nak dapat markah penuh, kena ingat formula. Soalan dia kalau SPM, kalau zaman-zaman saya 3x5 dulu, soalan tak pernah lagi lah berkaitan dengan tajuk ni, tubik soalan hok payah-payah. Hok mudah-mudah je. Dia macam straight to the point. Situ. Macam mana nak pandai maklumat tambahan? Saya tak mahir dengan maklumat tambahan. Okay. Maklumat tambahan ni, macam mana? Kita kena faham ayat dia. Kita kena faham ayat dia tu berkaitan dengan apa. Kebanyakannya
Contoh hayat tu ke apa? Contoh hayat. Bagi contoh hayat dulu boleh tak? Kita kena faham ayat yang sebenar. Sebab akaun ni, ramai kata akaun ni macam Mac. Sama ke? Tak sama pun. Mac ni, dia macam mudah. Mac ni benar, dia macam payah. Tapi dia strict gitu, tapi dia payah. Kalau akaun ni dia liku-liku, tapi dia mudah je. Gitu. Ayat you je problem. Okay, lepas tu, mana Urano pun nak tengok kod ni. Okay, ni. Okay, lepas tu, kalau nisbah keberuntungan memang dalam 2 titik perpuluhan ke ataupun jawapan dalam nombor bulat lah 30. Gini. Kita begini. Kalau macam 30 macam awak cakap tu, 30 gitu kita just tulis 30% gitu sah. Tapi contoh kalau jawapan dia tu dapat 30 perpuluhan 25. Kena tulis. Wajib tulis. 30.25 tu wajib tulis gitu. Tapi contoh kalau macam 30.00 ke 30 perpuluhan gapa-gapa pun ke. Kosong-kosong lah mudah. 30 gitu je. Tak usah tulis titik perpuluhan dia tu. Macam tu. Faham? Faham korang? Okay. Lepas tu tajuk form 5 apa paling susah? Tajuk form 5 apa paling susah? Ada. Tajuk ni. Tajuk ngelah-ngelah, tajuk lelaki. Tapi saya tak ingat tajuk dia. Tajuk pasal kilang-kilang tu. Hot cost pengeluaran. Tu saya tak suka. Tu saya memang tak suka. Sebabnya terlalu banyak. Dia macam mudah je benar. Dia macam kita buat apa. Tapi dia complicated. Sebabnya dalam kepala kita hanya ingat apa je. Kalau kita nak jumpa kembar apa pun tak boleh. Payah dah. Macam tu. Faham tak? Tak ada soalan dah. Ke korang nak ni? Lagi? Tak ada soalan dah Esok dengan lusa, jangan lupa join kelas saya. Cikgu ambil subjek apa je? Saya aliran akaun lah. Prinsip perakaunan, saya ambil prinsip perakaunan, tasawuf dengan apa lagi? AdMed. AdMed. Ada yang ambil AdMed ke hari ni? Ada tak yang ambil matematik tambahan? Ada. Ramai. Payah ke AdMed? Allah, payahnya. Payah tak? Ada minat. Sepayah lah AdMed tu. Tapi tajuk mudah-mudah boleh skor kan? Kalau cikgu tanya SPM dapat apa? Tanya SPM, tanya trial lah maksudnya. Tanya trial saya dapat A. Tapi A biasa je lah. A plus pun biasa je. Kita orang biasa-biasa je Wak. Kalau macam nak masuk tuition AdMed pun, kita ada tahu sediakan. Korang kena alert dengan kita punya link-link tu semua. Korang tahu daripada mana Korang tahu daripada mana? Kelas-kelas gini. Kelas-kelas ni. Bukan. KL pula tu. Tahu daripada Telegram ke? Grup gapa-gapa ke? Ke korang join kita orang punya channel? Grup study tele. Member bagi tahu. Faham? Tapi kebanyakannya tele lah kan? Kawan. Esok jangan lupa esok saya nak ngajar sejarah ni. Kalau makan akaun cukup-cukup makan, dapat ke AB ni? Maksudnya cukup-cukup makan bila? Sebelum masa PX awal gitu ke? Boleh je, boleh. Awak tahu, dulu masa saya form 4 ke awal tahun form 5. Awal tahun form 5 saya start A dah, minus lah tapi. Masa saya form 4, akaun saya dapat C je. Dapat C gitu. Dapat C minus, D gitu. Rendah. Memang dulu saya malah. Macam saya cakap lah, daripada segi saya mengajar ni pun nampak kan saya macam gitu sikit Contoh. Cikgu akaun paling penting hafal, faham.
Kan ni. Cikgu, akaun paling penting hafal atau faham apa PKK. Itu hot tu soalan apa PKK tu, kukuk mana pun, masa mana sekalipun dalam exam dia akan keluar. Dia akan keluar soalan apa PKK tu. Dalam markah dia banyak situ. Jadi korang kena memang wajib ingat format apa dengan PKK tu. Ada hot ingat lagi kau format apa dengan PKK? Hot ingat lagi korang kena hafal lah. Sungguh saya cakap memang kena hafal. Kalau korang last minute buat hafal dalam PSO korang akan jadi macam talent sikit. Sebab akaun ni kan, akaun ni time kita buat latihan mudah. Sebab ni kita akan buat dengan saing-saing. Betul tak? Bila time PSO, kita sorang-sorang diri kita, jadi payah benda tu. Sebabnya biasanya kalau macam kita jawab dengan saing, lepas tu soal lagi akaun ni jangan biasa mengharapkan orang lain. Gitu. Kalau macam korang biasa latihan-latihan gini kan, jawab dengan saing, korang pun mengharapkan saing korang tak akan bantu korang. Macam, ni ganai nak buat. Oh, tak usah. Tak payah. Korang kena cuba juga sorang-sorang. Gitu. Sebab nanti dalam PSO korang sorang-sorang juga. Gitu. Okay. Lagi 9.30 kita offline. Korang bagi feedback tau. Okay tak kelas saya hari ni korang kena bagi feedback cantik-cantik. Kalau feedback tak cantik esok saya tak nak lah buat kelas sejarah. Saya ajar sejarah lagi best. Kalau sejarah kan, kalau kita nak ada ke macam kurang kalau sejarah, esok kita ada kelas. Alah Syazah, ponteng lah masuk kelas saya. Ponteng yang tu, masuk kelas saya. Adakah dalam ni macam kalau sejarah dia kurang sikit? Ada tak? Saya okay, mana kurang sejarah tu kan, tips dia korang jangan menghafal. Biasanya kan kalau semasa saya tengok saing-saing saya kan, kawan-kawan saya lain, buku sejarah tu kan, mereka hafal sebiji-sebiji saya hafal. Jadi bila kita hafal tu, otak kita ni akan set tu je jawapan ya. Gitu. Betul. Kita kena tahu kronologi ya. Kita kena baca, pasal kita macam siapa kat sini baca novel. Kita kena andaikan sejarah tu sebagai novel. Gitu. Masa Jepun mari, Jepun buat apa sini? Macam gitu. Betul lah, buat apa Jepun mari? Lepas tu Jepun mari, Jepun buat apa kau orang Melayu? Kena pehel. Kena buat cerita. Gitu. Sama juga kalau korang baca novel, boleh? Baca novel pun gitu. Lagi. Cakap lagi nak sampai ke 9.30 ni. Tak boleh. Paling-paling awal 9.30 kita. Betul lah soalan kita tak buat ni. Tapi korang kena janji buat soalan tu nanti saya share. Sebab saya tak kerti mana pernah. Kalau macam sejarah 2 subjek je ke cikgu ajar 2 je. Saya sebenarnya nak ajar AdMed tapi saya tulah sikit. Tak usah lah pulak. Tapi AdMed, kalau AdMed kan, AdMed form 4 bab 10. Index tu. Mudah. Bab tu mudah. Bab tu just umur saya skor. Memang saya skor full mark situ. Memang mudah. Siapa suka juga bab tu? Bab index tu. Bukan index logaritma tu tak. Bab 10 tu. Tapi dah nombor index kan situ. Saya suka kan bab tu. Bab tu ada cara lagi mudah lagi untuk kita jawab. Cara petak-petak tu. Mesti korang tak tahu kan. Nanti ada masa saya share macam mana cara yang petak-petak tu. Kita tak payahlah. Ni pun kita ada 10 minit je lagi. Cara petak-petak tu memang mudah. Memang saya ajar kawan saya cara tu, dia boleh full mark juga. Nanti saya ajar, okey? Lagi? Cikgu SPM AdMed banyak keluar soalan macam mana? SPM AdMed dia banyak, kalau macam zaman saya dulu, zaman SPM saya sebelum ni, biasanya kan,
masih tak menjawab soalan. Tapi tak apalah. Biasanya, kita orang ni akan tinggi kat kata 2. Tapi, kalau tahu masa SPM hari tu, kata 1 lagi mudah pada kata 2. Kata 2 memang payah nak mampu. Memang, ya Allah, penipala aku ni nak jawab kata 2 tu. Lepas tu soalan dia tu, soalan dia gini. Macam satu soalan tu, biasanya akan ada 2 tajuk situ. Gitu. Lepas tu kalau macam banyak kat tajuk tu lah. Indeks set logaritma tu banyak. Banyak sangat-sangat tu Bik. Apa lagi? Janjang pun banyak. Itulah banyak. Mudah-mudah ya Zahra tu Bik. Jadi tu Bik payah-payah. Indeks set logaritma tu kayak ya Allah tak boleh lah tajuk tu. Korang boleh ke tajuk tu? Saya pening sebenarnya tajuk tu. Dah seminit saya belajar tajuk tu. Ada soalan lagi tak? Nanti korang follow lah IG saya. Saya bagi IG saya. Kalau korang nak follow-follow kan, nak tanya apa-apa kan, korang follow IG saya ni. Ain Othman. Cikgu, hari tu cikgu, waktu SPM senang tak cikgu? Gapiha, account ke admin? Account ke admin? Account. Kalau account gitu, mudah je. Taklah mudah, dia complicated juga. Dia macam gitulah, certain ada mudah, ada payah gitu. Tapi saya tak imbang. Hari tu saya tak imbang. Sikit lagi. Banyak masuk form 4 ke form 5? Banyak masuk form 4. Okay, macam learning kan? Mana form 5 dah kan? Korang jangan lupakan form 4. Kebanyakan soalan dalam SPM, banyak tu of form 4. Kalau based pengalaman saya sebelum ni lah, masa jawab SPM dulu, banyak soalan form 4 tu Bik. Kebanyakan ni tajuk form 4. Memang betul lah cikgu kata 60% daripada soalan SPM ialah soalan berkaitan dengan tajuk form 4. Betul, sangat betul. Kebanyakan ni form 4 lah. Saya pun terkekek macam sejarah pun banyak form 4 tu Bik. Sikit sangat form 5. Lagi? Cikgu kalau tak imbang banyak kali, memang kena tabah and move on soalan lain cikgu. Ya betul. Memang masa SPM dulu kan saya pun gitu. Saya tak imbang. Pasal kita ni, kita akan cari juga. Kok mana pun kita akan cari. Kok mana tu imbang. Tak payah. Saya sarankan untuk korang tak usah carilah. Sebabnya membuang masa. Memang sangat-sangat membuang masa lah. Lepas tu selagi risiko untuk jawab salah tu banyak. Risiko tu tinggi. Sebabnya untuk kita imbang tu contohlah kalau macam kita tengok. Kita tak imbang 900. Lepas tu kita tengok jumlah faedah kita belum bayar 900. Okay. Lepas tu faedah padahal gapo-gapo klasifikasi pasal faedah tu semuanya betul. Tapi kita menganggap faedah tu salah. Padahal betul sebenarnya. Tapi sebabkan 900 kita tak balance tu, kita ambil 900 tu. Kita pun bukan dah, tak ada lah. Gitu. Jadi saya sarankan kita boleh buat je. Kita jangan terlalu push. Kita buat je. Salah kita sebabnya markah imbang tu so je. Semarkah je markah imbang tu. Macam tu. Jadi move on je lah. Kalau macam betul-betul tak imbang, move on saja. Move on ke soalan yang lain. Kita pergi cari soalan lain pula. Macam tu. Faham Lagi soalan? 5 minit lagi guys. 5 minit lagi. Nanti korang bagi feedback Bagi feedback dan jangan lupa masuk kelas saya esok pukul 8.30 macam hari ni. Esok kita WhatsApp aku 12. Beres cikgu. Okey. Jangan okey lah bagi cikgu. Okey cikgu Malunya cikgu. Korang doakan saya dapat APG tau. Saya nak masuk APG dah. Saya nak jadi cikgu. Sebab itulah saya buat God ni. Sebab saya nak jadi cikgu. Amin. Ramai orang amin kan. Terima kasih.
Korang pun semoga dapat straight A, okay? Semoga boleh ke mana yang korang nak. Cikgu doakan kami semoga okay. Straight A ni, semuanya straight A ni berlaku. Kalau tak straight A, tak kacang gini. Amin. Okay, semua. So, kita dah nak end dah ni. Tak ada dah soalan buat kali yang terakhir. Buat kali yang terakhir, soalan lagi padahal. Sebelum end kita ambil gambar. Okay, kita ambil gambar dulu. Mana boleh buka-buka lah. Semoga cikgu selalu Allah, amin. Ya Allah bagusnya. Okay, jom kita ambil gambar dulu. Okay, buka. Apa? Korang tak payahlah malu. Buka saja. Cepat mada. Kita buat ni. Ada